Kumpul mainan, kumpul kenangan. Saya Fendi dan selamat datang ke video SM Collector. Walaupun di kepanasan bulan puasa, Abang Ashraf masih lagi tidak berputus asa untuk mencari Monster Galaxy Card dan juga Mecha Mato. Sebaik saja kami masuk ke kedai, kami terus meluru ke belakang untuk mencari kad-kad tersebut tapi tak kelihatan. Rupanya ada di depan mata lah guys. Aduh, macam mana boleh tak perasan. Mereka pun ada figura juga. Alright, kita lihat dulu kad apa yang ada. Seperti biasa, Cyclone Fury, Pack Quest, Mecha Mato, Blast dan juga Capture. Nampak Abang Ashraf tu dia dah mula rambang mata nak ambil kad apa. Biasalah, cubaan bulan puasa. Tapi depan saya ni ada satu figura Bobo Boy Duri. Nampak cantik. Dan di belakang ianya juga menunjukkan beberapa jenis figura yang ada seperti Solar dan juga Sori. Sori adalah gabungan Solar dan juga Duri. Kotak dia pun lawa. Dan tak ketinggalan mereka pun ada figura Mecha Mato dan juga Mecha Blaster tu. Dia punya articulate design memang nampak cantik. Tapi tak apa, fokus kita kena kembali kepada kad yang ada di depan mata. So saya dan Abang Ashraf memang confirm nak ambil kad 4/9 Pack Quest yang ada Bobo Boy Blaze di depan. Kami terus pergi membuat pembayaran dan inilah Pack Quest yang kita telah ambil. 4/9 gambar depan Bobo Boy Blaze. Bagi yang tak tahu, Pack Quest ni adalah pack lama yang tak boleh diguna untuk bermain di dalam tournament. Pada peminat tegar Bobo Boy, mereka boleh dapatkan Pack Quest ni sebagai koleksi. Dan seperti biasa, tagline kumpul, main dan juga gabung. Marilah kita buka pack ni dan lihat apa kad yang ada di dalam. Seperti biasa, kita kena ambil kad di depan dan letakkan di belakang. Bagi kemas. Dan kad pertama kita adalah kad cara permainan. Alright, letak kad ni ke tepi. Sebenarnya kad kita adalah Tuan Guru Gaharum. HP 160, attack 120. Efeknya pula, efek kad lawan tidak berkesan. Seterusnya adalah Fang. HP 140, attack 100. Sayangnya kad ini tiada efek. Kad seterusnya Bobo Boy Duri. HP 160, attack 120. Sama juga tiada efek. Tumbasaurus Rex. HP 220, attack 240. Kad ni pun tiada efek. Tapi tak apa, HP dan attack dia memang tinggi. Seterusnya adalah Yaya. HP 160, attack 140 dan kad ni pun tiada efek. So siri 4/9 ni kebanyakannya tiada efek untuk kad-kad dia ya guys. Dan yang terakhir, Bobo Boy Blaze. HP 260, attack dia memang tinggi 360 dan efek untuk kad ini adalah HP tambah 40 jika kad sebelum adalah Bobo Boy Api. Seperti biasa, design dan juga artwork Bobo Boy Blaze ni tak pernah mengecewakan dan selalu impresskan saya. Dia punya design memang cantik dan juga kemas. Untuk menjaga kualiti dan juga kondisi kad-kad yang telah kita dapat, kita kenalah letak kad ini di dalam sleeve. Dan macam saya cakap tadi, kad Quest ni adalah kad lama, so kita kena selalu jaga. So inilah kad-kad yang telah kita dapat. Jadi sampai sini sajalah video kita kali ini. Jumpa next time. Bye.